Okay, Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini saya ada nak interview salah satu peserta kita untuk tahun 2026 ni adalah sesi yang pertama. Kita berkenalan dululah. Okay. Boleh bagi tahu nama dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Bacok dan menetap di Puchong Selangor. Sebab sebelum ni saya ada buat kerja fiberglass lah untuk repair tangki, water tank, septic tank. Ada baiki-baiki dah lah maksudnya selama ni. Ke ada syarikat sendiri? Ada syarikat. Ada syarikat sendiri yang mari sini untuk belajar lebih dalam lah maknanya. Dia punya teknik, cara bancuran yang betul, nak guna material yang betul. Jadi apa rasa berbaloi dok dengan bayaran dengan orang kata ilmu yang dapat hari ni? Bagi saya memang berbaloi sangatlah. Sebab benda ni kita tak dapat dekat luar. Betul. Even kita tanya dekat supplier sendiri pun dia tak bagi detail. Betul. Okay, jadi terima kasih belaka yang mana sudi join juga ada sebelum ni dalam kita punya ni. Jadi kita jumpa di next video kita. Bye bye. Assalamualaikum.